Hi guys! Welcome back to our channel. Hari ni kita akan review kenangan kopi. Tapi dia ada plot twist tau. Sebelum kita nak review kenangan kopi, kita akan main satu game. So siapa kalah dia akan kena belanja kenangan kopi tu. Nama game dia What Am I? Which is kita akan pilih satu benda and then lawan kita kena teka apakah kita. Oh, dia macam ni You ada you punya benda, I ada I punya benda. Tapi kita each other tak tahulah. Yes, sebagai contoh I teddy bear, you towel contoh. Tapi I kena teka lah you apa. Kena tanya soalan ke? Yelah, kena tanya soalan sampai dapat. Tak ada limit soalan. Tapi ada masa. Dalam masa 3 minit kena teka apakah saya. Okay guys, kita dah set up 3 minit. Dah ada barang awak? Dah. Adakah awak lebih besar daripada saya? Tak. Adakah dia besi? Bukan. Adakah dia besi? Tak. Okay. Boleh jadi jugalah. Confusingnya. Dia barang kita pakai ke tak? Kita pakai. Adakah awak dekat rumah kita sekarang? Betul? Okay. Adakah kita selalu pakai benda tu? Kita selalu pakai. Adakah awak dekat kawasan dapur? Salah. Kat mana? Okay. Dia lembut ke? Lembut. Adakah awak dekat dalam bilik air? Sometimes boleh dekat bilik air. Kenapa sometimes? Sebab ada orang tak kat bilik air. Kenapa sometimes? Ya, ada orang tak bilik air. Okay. Adakah awak boleh dipegang, dipicit-picit? Boleh. Adakah awak boleh buka pasang? Tak. Ya. Adakah dia besar? Dia besar. Mana tahu je. Okay. Adakah kita selalu guna barang tu? Daily kita akan guna. Daily akan guna. Adakah dia serap air? Ya, dia sedap air. Annoyingnya. Adakah dia keras? Ya. Dia keras. Weh, tapi tak dapat lagi ni. Adakah kita akan bawa dia pergi travel? Tak. Oh. Dia salah teka. Selamat. Okay, dia keras. Adakah di dalam bilik tidur? Selalu. Okay. Sentiasa kat bilik tidur. Sentiasa kat bilik tidur, okay. Masa dah habis. Dah 3 minit. Masa dah habis, guys. Okay. It's time to reveal. Okay, you teka dulu. Okay, sekejap. I refresh back balik. You sentiasa dekat bilik yang bendanya keras, tak boleh buka pasang. And then tapi soalan saya tadi semua randomly lah. Macam mana adakah dia tong sampah? Salah. Habis tu apakah awak? Sikat. Kau ajar. Sikat je. Yelah, sikat ada perempuan dia letak sebab dia nak pakai nak luruskan rambut dia dalam toilet. Tapi saya tak letak. Okay, fine. Boo. Okay. Teka saya apa? Susah, I boleh ingatkan tu lah. Salah. Okay. Sebab you kata boleh sarung, lepas tu dia serap air. Lepas tu dia lembut, boleh dipicit. Dia mungkin selimut. Salah. Jawapan dia adalah tilam. Tilam lembut, boleh dipicit. Ada tilam yang keras, ada spring. Tapi boleh dipicit kan? Tak. Ada tilam yang keras tak dipicit. Woman. Tak boleh berkelahan. Cuba kita nak tekan. Okay, so Ustaz, sekarang ni tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. So macam mana guys? Dia kena belanja. Okay lah. Kita usum. Cepat. Siapa kalah? Dia belanja. Bapa. Okay. One, two, sum. One, two, sum. So guys, kita dah tahu siapa belanja. Sekejap. Saya belanja tapi guna kad suami. Betul yang main game. So guys, kita dah tahu siapa belanja. Memang dia akan belanja confirm punya.
So kita akan pergi Kenangan Coffee. So let's go. Hello guys, so kita dah sampai dekat Lotus Desa Tebrau. And Kenangan Coffee pun dah order by apps and dia pun dah bayar. Pada muka dia sebab dia kalah kan siapa suruh. So kita on the way. Tapi ni kita ada gas. Betul? Kita ada gas nari. Mana gas kita? Tak tahu. Cuba bawa kau gas kita. Lawa sat design dalam dia. Mana gas? Yang mana gas kita? Sekejap awak. Gas kita. Gas kita. Diri lu memperkenalkan diri. Hai, saya Icha. Dikenali sebagai Icha. Saya adik kepada YouTuber baru. So kita tunggu Kenangan Coffee ni siap baru kita akan review. Dah siap kot tu. Hah? Ya ke? Tu ke? Ni ke tak ada nombor pun? Abang. Kerja bukan curi tulang. Terkejut akak tu. Kau ni bagilah salam. Kejut aku tu. Apalah. Akak tu hilang. Akak tu takut siapa hilang weh. Dia mungkin tengok kamera aku. Jom. Kita dah perkenaan kopi. Kita nak test air kita order. Kita order air apa? Ni air edition baru. Kita order edition baru croissant. Tapi taklah baru. Dah lama dah. Cuma dia... Kita baru nak review lah macam tu. Wow. Ni frappe. Sekejap So yang ini yang coffee punya. Ni frappe, ni coffee lah. So dua-dua croissant. So boleh close up kat sini. Ada croissant. Macam mana dah sebutan dia. Ni croissant. Ni pun sama. Ada banyak sikit lah. Cuma ni version coffee. Ini yang frappe punya lah. Okay. Tapi kita orang tukar sikit lah. Kita tukar jadi oat milk. Kita tak guna signature milk. Okay? Susu oat. Kenapa pakai oat milk? Sebab lagi sedap. Macam nak buat tu lagi sedap? Sebab lagi mahal. Berapa ringgit satu ni? Berapa ringgit? RM20, 40 sen. Dalam RM20 lah satu ni. So, total RM40. Tapi disclaimer, guest kita hari ni dia tak boleh minum kopi. So, kita akan exceptionkan dia untuk rasa kopi. Kalau tidak, nanti dia shaking. Janganlah cakap shaking. Sebab saya mabuk kopi. Orang mabuk arak. Saya tak boleh minum. Bukan mabuk cinta. Mabuk cinta pun yang kedua. Tapi kopi tak boleh minum. Tak apa, nanti kopi saya akan review. Biar diorang dua yang akan review yang... Oh, boleh minum kopi? Okey, silakan. ASMR. Boleh sekejap. Okay. Yang ini nama dia almond croissant latte. So yang ada kopi lah. Siapa tak minum kopi jangan ambil. So kita tukar jadi oat milk. So dalam dia ada croissant. Ada beberapa biji lah. So kacau-kacau dulu. Kacau-kacau. Okay. Sedap. So, describe sikit rasa dia macam mana? Dia rasa kopi. Tapi kopi dia yang jadi smile. Dia tak kuat sangat. Dia just smile lah. Untuk orang yang suka kopi yang tegar mungkin dia akan suka. Cuma kita dah tambahkan oat milk kan. Dia jadi macam berlemak sikit. So kalau macam orang yang betul-betul nak rasa kopi yang kuat tu jangan tukar oat milk lah. Ni bagi orang yang macam nak kopi tapi nak mild je. Almond croissant. Oh, nama dia croissant. Saya baru tahu. Milk. So yang ni dia frappe. Yang tadi tu air biasa je ais. So dekat atas ni dia punya croissant ke croissant? Croissant. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa macam gitu? Muka Korea Sedap ke tak ni? Sedap tapi dia rasa macam susu. Oh. Dia rasa macam susu yang berlemak. Sebab saya selalu minum coklat. So saya suka coklat. Tapi this one dia sedap yang boleh approve, boleh dia telan. Sedap lah. Sedap gila. Korang patut try. Ni tahu dia punya ni. Rate berapa? Rate sebabkan saya coklat lover, so saya rate dia 6/10 je. Biasa je ni. Boleh try kot makan croissant dia. Sebab saya pakai retainer, saya nak buka. Oh, lama lah. Sedap. Cuba bagi tahu dia buttery ke dia macam mana? Oh, dia macam... Sekejap, saya bagi habis dulu. Kalau korang tahu rasa biskut yang zaman dulu punya ada satu biskut kering tu.
Dia bukan biskut kering tau. Dia macam biskut yang Apa macam yang roti tu. biskut? Bukan. Biskut macam roti tu. Literally dia rasa dia sama. Cuma biskut yang tu bukan. Biskut keras. Biskut tu dia macam ada rasa lemak-lemak macam butter kan. Sama lah macam ni. Sedap gila. Sebab dia rangup. Sedap guys. So bila korang makan ni dengan dia punya apa ni? Whipping cream. Whipping cream dia sedap. So bagi saya buat try kopi dia macam mana. Dia mic dulu ya. Dengar. Kopi dia tak berapa kuat. Sebab maybe oat milk dia dah ada. Kopi dia tak berapa kuat. Tapi siapa yang minat kopi, boleh cuba. Jangan tak berapa nak hide lah kopi dia. Tak pernah strong. Dan itu kopi dia tak pernah strong. Tapi kalau orang yang suka kopi so strong, saya tak suggestkan ni lah. Dia manis and kopi dia tak apa strong. Macam espresso dia lebih kurang dalam 20% something like that. Tapi sedap. Rasa dia mix. Mix ke mix yang benda sebutannya? Apa? Mix ke mix? Match. Sorry. Apa pun. Rasa dia match. Rasa dia sangat match lah. Oat tu dengan kopi dia. Tapi sedap. Saya suka. Adakah anda coffee lover? Saya memang coffee lover sebenarnya. So berapa rate? Sebabkan dia tak terlampau strong, kita bagi 8.5/10. Tapi sebab dia sedap. Manisnya. Dia rasa susu. Dia susu. Dia macam dia kakak lah. Susu gila. Sangat pekat. Tapi sedap. Siapa yang minat manis boleh try lah ni. Tak ada kopi langsung. And dia free. Sangat sedap. Dia sesuai untuk orang yang tak boleh minum kopi. Dia kalau orang yang tak boleh Macam minum guest kopi. kita. Macam guest kita kan tak minum kopi, dia sangat sesuai lah. Kita orang, saya kira coffee lover jugalah. Kalau boleh saya nak air kuat. Tapi kalau macam sometimes nak rasa kopi tapi tak nak kuat, kita boleh ambil ni. Tapi biasanya kita akan tendamkan dia punya kopi tu dengan oat milk lah. Oat milk kan dia macam creamy lah macam tu. So ini okay. And then ramai juga yang macam coffee lover cakap suka yang ni juga. Sebab version dia yang sedap. And then campur croissant yang rangup-rangup tu boleh macam ada texture lah macam tu. Siapa yang minum saya dampungkan pakai tangan Siapa yang minum ni dah dampungkan. Okay, dah tahu. Kopok apa yang dah tahu. Sebi macam apa dia roti kopok. Roti biskut lah. Roti kopok lah. Melayu betul. Roti biskut. Kita dah tahu, dah faham kenapa kata macam roti biskut. Sedap. Dia bateri Dia bateri. And then ada rasa manis sikit lah kalau perasan. Ada rasa manis sikit. So overall tak rugilah kalau korang nak beli series stock. Sebab sedap. And then kenangan kopi pun banyak ada voucher. Macam ni kita dapat voucher buy one free one lagi. Disclaimer, kita tak ada sponsor. Tak ada sponsor ni. Tak ada sponsor ni duit sendiri Macam ini. Nampak tak? Untuk welcome pack, apa yang baru download app kenangan kopi ni akan dapat voucher buy one free one. And then dia bukannya bagi satu voucher tau. Saya dapat 5 voucher and valid sampai 17 hari bulan ni. So korang kalau nak minum, better grab sekarang. Rugi tak grab. So itu saja. Kita minta guest kita cakap sepatah dua kata lah. Sebab dia guest pertama kita kan. Sejujurnya saya agak pemalu kalau pegang kabel macam ni. Tapi Sama malu juga. nampaknya aku. Tapi untuk try macam benda-benda macam nak untuk try bercakap depan kamera dekat halayak ramai ni bukan senang lah. Tapi kalau once korang dah boleh kan, korang akan rasa macam lantak orang nak cakap apa. Ni dunia aku. Aku yang bayar. Kamera ni aku yang beli. Macam tu. Padahal tapi kamera ni bukan aku yang beli Ni pun bukan. Ni mahal $100 lebih. Lepas tu okay, untuk next content kalau boleh ajaklah saya lagi. Saya nak makan free je. Tak nak bayar. Walaupun tak. Biasa kan kalau guest kan kena bayar kan. So ni lah bayarannya. Adik-adik, sinema adik-adik nak bawa kakak abang. Nanti boleh promote YouTube saya pula kalau saya buat. Jeng. Korang support je lah untuk new YouTuber ni. Jangan lupa komen, like, subscribe and share. Sebab dunia entertainment ni sangat besar. Untuk orang yang nak try benda baru ni, korang kena bagi support lah. Sebab untuk starting ni bukan senang. Bila dah ada semangat tu, kena keep maintain je. And if
if let's say macam orang sekeliling support lagi kita rasa macam semangat nak buat. Lagi-lagi keluarga sendiri lah. So korang support. Siapa yang tak share tu tak share tu dosa nak dekat Ramadan ni dosa. Macam Icha cakap lah, nak rekod dekat khalayak ramai ni bukan senang. So macam tadi korang boleh nampak kot saya punya video-video yang macam malu kan. Sama lah, malu juga. Yang ni tak payahlah dia menipu, memang besar. Tadi korang boleh nampak kot saya punya gesture kan. Kalau korang tengok gesture muka saya terus macam berubah menjadi kaku. Sebab saya agak malu lah orang tengok kita buat video dekat khalayak ramai. Tapi sebab ada Icha, ada tolong jugalah. Dia kata kena buat dah, mana boleh malu. So kita, betul. So saya try lah. Dengan dia, tapi malu. Relax. Benda baru-baru je. Orang tengok kita macam apa benda yang kita buat ni, macam tu. Tapi saya overcome juga, saya buat juga. At least saya buat, cumanya adalah korang akan nampak saya punya tidak selesa tu dekat khalayak ramai. So macam sekarang ni tak ada orang, so bolehlah bercakap. Cuba tengok tadi. So mungkin lepas ni kita akan jemput lagi guest kita ataupun lagi ramai. Yes. Kali ni kita akan buat satu challenge ke dengan guest kita, mana tahu. So stay tune, jumpa dekat next video.